Jenazah boleh berjalan. Kalau perisai besi zaman dulu boleh tahan ketukan tapak, ada satu perisai yang diperbuat daripada tangan manusia yang boleh menumpulkan pedang paling tajam. Tak ada istilah takut mati. Kalau dulu, abad ke-19, ada beberapa individu yang dapat digelarkan veteran perang terbaik dunia, mana mereka ni dapat capai tahap refleks yang sangat luar biasa. Contohnya, Audie Murphy, seorang tentera Amerika yang suruh anggota dia berundur, sementara dia seorang-seorang diri berdiri di barisan hadapan. Lepas tu, dia panjat kereta kebal yang tengah terbakar sebab nak guna machine gun yang dekat kereta kebal tu untuk tembak gelombangan tentera Jerman selama sejam. Contoh yang kedua, waktu kempen Burma 1945 World War II, Pambakta Gurung, seorang sarjan yang dapat award daripada British Empire. Apa yang dia buat waktu grup dia dikepung rapat dengan tembakan yang bertubi-tubi daripada sniper dan machine gun Jepun, dia berdiri tegak secara terbuka untuk menembak mati sniper tersebut, dan kemudiannya menyerbu serta tapau 4 kubu parit Jepun secara bersendirian dengan hanya berbekalkan bom tangan, bayonet dan pisau kukri. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pula, ada seorang lelaki yang digelar jenazah yang berjalan di bumi. Masa perang Uhud baru je start, tentera Islam nak menang mutlak dengan satu plan strategi taktikal yang sangat solid. Mengikut catatan klasik Marty Links, fasa awal tu mereka semua memang tengah mendahului perang. Tapi tengah Islam mendahului perang tu, majoriti pasukan pemanah atas bukit tadi tu buat silap besar dan langgar disiplin. Mereka pilih untuk turun ke lembah sebab tamak nak kejar harta ghanimah. So, pakar strategi berkuda musuh iaitu Khalid bin Al-Walid, belum pemasuk Islam waktu tu, nampak blind spot ni. Dia pusing ikut belakang dan lancarkan serangan hendap sampai saf pertahanan Islam jadi kucar kacir. Tapi situasi jadi makin parah sebab Nabi terus terpencil sorang-sorang tanpa ada perlindungan. Perang Uhud ialah perang yang mana Nabi paling teruk cedera parah. Muka Nabi berdarah dan gigi pun patah waktu itu. So, tentera musuh pun mula fokus semua unit gempur diorang ke satu koordinat. Memaksa seorang sahabat Nabi ni, adah badan sendiri, terima lebih 70 liang luka tetakan demi menjaga Nabi. Tapi impak kehilangan darah yang terlampau banyak membuatkan badan dia terus shutdown sampai dia pun jatuh pengsan. Waktu tu, musuh still lagi aim dekat Nabi. Tapi takdir dia tersedar balik daripada pengsan tu, dan benda first yang dia buat adalah merangkak, mengheret badan dia yang berdarah tadi tu untuk baring di atas Nabi sebagai perisai hidup. Tapi saat tu juga datang seorang tentera musuh lari laju, hayung pedang besar sekuat hati menuju ke arah leher Nabi Muhammad. So, tanpa fikir panjang, walaupun 1 milisaat, sahabat Nabi ni pula auto reflect dia, libas tangan kosong dia dan tadar dan terus cengkar mata pedang musuh sampai urat jari dia putus total. Lelaki yang lumpuh tangan dia ni seumur hidup demi Nabi Muhammad SAW ni bernama Talha bin Ubaidillah. Berdasarkan buku klasik Marty Links, disebabkan kesungguhan sahabat Nabi ni, Nabi gelarkan beliau sebagai syahid yang berjalan di bumi. Sejarah bukan selalunya bergerak sebab satu rancangan yang sentiasa sempurna. Jadi, kalau korang nak tahu lebih banyak sejarah-sejarah yang tidak diceritakan atau jarang disampaikan oleh ustaz-ustaz,